Okay, saya start broken family since saya dalam perut mak saya lagi. Waktu tu ayah dengan mak saya dah bercerai. And then saya keluar pun dalam keadaan yang keluarga dah bercerai. And then dalam keadaan yang arwah ayah saya masuk penjara. And then saya dibesarkan dengan mak saya sampailah umur 3 tahun macam tu. And then sampailah di saat saya pernah kena dera, saya pernah kena everything. Saya pernah rasa makan nasi gaul dengan minyak. Saya pernah. And then saya pernah hidup dalam keadaan yang susah. Ayah saya jaga dalam keadaan bila umur 8 tahun, 7 tahun, duduk rumah dalam keadaan bengkel motor. Dan arwah ayah saya berjanji waktu nak jaga saya tu, dia nak berubah 100% dalam kehidupan dia, nak jadi orang yang terbaik. Dan alhamdulillah dia berjaya sebelum dia hembus nafas terakhir. And then if kalau kakak tanya saya kata-kata apa yang terjadi bagi kakak, if kalau kita ada broken family, satu perkara je kak yang boleh ubah keluarga kita hanyalah diri kita sendiri. Tak ada orang lain. Macam saya cakap tadi, dalam kehidupan ni kita sebenarnya seorang diri je. Kita ni seorang diri yang mana yang kita ni lah yang akan mengharungi kehidupan ni sendiri. Sama ada kita nak teruskan dengan broken family atau kita terus ke depan dengan sesuatu yang bagus. Sebab apa yang mengubah segala-galanya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita berasal daripada miskin, takkan kita nak terus miskin? Kita ubahlah, cari duit, cuba cara macam mana untuk ubahkan segala-galanya. Kalau kita rasa family kita ni bermasalah, kita cuba cari penyelesaian untuk selesaikan masalah tu. Jangan lari daripada masalah. If kalau kita rasa keluarga kita ni tak sehaluan langsung, kita cuba perbetulkan. Sebab ada orang dia broken family dari segi kaya. Okay, keluarga dia macam ni, kaya macam ni, kaya macam ni, kaya ni. Betul kan? Ada orang sebab yang keluarga miskin, betul bapak bercerai, mak bercerai, semua bercerai. Happy kan kedua-duanya?